Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih sama juga. Iaitu hari apa ini tak ingat dah. Hari Isnin 4 bulan Ogos 2025 Masihi bersama dengan 10 Safar 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.42 petang. Untuk sesi video ketiga dah ni. Tadi tak ada video tanpa suara gambar model budak tu. Nak saudara saya tu. Kostum baju merdeka tu. Saya tak ada saya tak ada royak jam dan tarikh tu. Nanti saya tulis di title lah tu. Okey, untuk sesi video ketiga ni saya nak buat video daily, nak cerita keseluruhan muka video daily daripada tu. Okey. Daripada awal. Lepas pada buat video penutup malam tadi. Pukul 10 lebih tak. Saya terus balik ke rumah letih tak ekat. Tak terbit grafik lah malam tadi. Terus balik ke rumah. Sampai rumah tu dah ada pukul 11 gitu lah. 11 lebih gitu. Lepas tu lepas pada tu saya tidur pun lewat agak dah ada pukul berapa. Pukul 1 ya. Tak lewat mana. Ngantuk tak lagi. Duduk main internet pun senggup. Dah pukul 12.40 gitu. 12.40 tu. Tak dah ada. Ada 12.50. Tak ada pukul 1 dah 12.50 tu tidur. Bang sudah pukul setengah. Nek 40 bang. Alah. Nek 40. Nek tu. Nek 40 bangun terus mandi sembahyang subuh. Kemudian nak makan sarapan, lauk tidak. Dah malam sebab lauk jadi malam hari ni. Dia makan kat rumah lah. Kenang lauk. Mai tak ada kuah. Mai dulu tak ada kuah. Ada kedah. Lauk kering gitu tak ada. Tak boleh makan saya tak makan. Cerita waktu pula dah. Cerita benda tu pula dah. Pas susah pada buat benda lepas makan sarapan tu dia makan lewat dah ada pukul 7.20. 7.20. Makan awal lagi. Lepas tu saat lepas makan tu duduk main Facebook apa semua. 7.30 baru saya keluar pergi ke 7.26. Baru pergi ke ni lah. Baru pergi mana tu. Singgah sini kejap. Singgah tak ada. Singgah tak big lah. Lepas tu pergi kedai Fikri, minum pagi seperti biasa. Lepas tu dari pukul 9 juga kita nak pergi pak kerja. Kerja hari ni malah saya gaul tapi fasih. Pas sama mari pun kerja tu juga. Mari betul tapung tu. Pilah ni tu. Tempat lubang tu kan. Ataupun batal lah sekali batal untuk ngikat esok atau lusa lah. Lusa pasal tu kerja ngikat tak hari tak boleh mari esok. Dia ada kerja hal lain. Lepas tu hari ni sudah awal sikit hari ni. 2.40 kita lebih kurang 2.40 pula 2.30 sudah 2.40 saya balik sampai sini duduk relax dulu mandi 3.30 tu baru mandi baru semaya Zuhur. Lepas tu duduk main game balik so tunggu sampai kau ni asar 4.50 baru semaya asar. Lepas tu buat video review tadi. Tak ingat dengan kerja tu video bagai siapa ya dengan kerja tu dah telefon saya untuk kerja tu bagai siapa dia telefon dulu mana dah kacau saya mau jumpa cari dua bagai tadi siapa pada pukul 1.33 2.40 saya balik ke sini ni ajak nak balik dulu ni kan saya kerja ni lupa nak bawa baju saling. Macam mari saya bawa baju saling. Ni kena balik dulu. Bahawa dia dari report ni kena balik dulu. Lepas tu mari pula. Pasal nak buat video penutup ke sini juga. Nak pergi keluar mana-mana tu lah. Sebelum buat video dari lepas pada buat video dari video
review saat ni saya hak tu ke hak tak kain hak cara jalan mila tu saya dah pada dengan marah tu. Bagi hak tu saya terus suruh pada saudara saya. Lepas tu hak buat pada kami ni lah anda pada kami benda hak dia. Lepas tu buat video review tu saya terus review dia pakai ya. Lepas tu pada tu terus buat video dari depan. Okey saya saja tu saya video dari depan kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.